Dan hari ini juga saya bagi tahu, contohnya Hafizuddin Jantan pun melanggar Akta Tentera. Hari ini Akta Tentera, patut dia ni sebelum pencen memang dah masuk guard room dah. Memang kena tindakan. Tapi bagaimana tak ada tindakan? Akta Tentera jadi apa? Dan benda-benda macam ini, kan? Dan benda-benda macam ini, akhirnya jadi apa? Maknanya, perang rasuah ini, setakat ini adalah perang munafik dan perang menipu. Saya rasa sedih, kalaulah ini yang dikatakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Tuan Agong sebagai satu kejayaan, tuanku, hamba patik kuatir, tuanku pun kena tipu macam rakyat sekali. Kita semua ni kena tipu, tuanku. Sebenarnya benda ini adalah benda tipu dan benda bohong. Saya bagi tahu, saya dah buat penyiasatan. Watak-watak ni dan sebagainya, semua saya fit. Saya bagi. Sampai ke safe house pun, saya halakan. Inilah safe house dia. Saya halakan semua. Tapi, saya nak tanya, yang dirampas ni, 10 juta, babe. Hafizuddin kena dakwa tuduhan apa? Wani, yang kita panggil pada peringkat awal tu sebagai skandal, yang kemudian mengaku sebagai bini nombor 3 tu, ditahan dengan berapa banyak? Mana pergi jam Rolex? Siapa punya jam Rolex tu? Maknanya jam Rolex tersebut tak boleh jadi kes lah. Kan? Mana pergi tunai banyak? Mana pergi juta-juta dalam akaun?